dekat tu kan. Abang naik kat benar tu, kau dekat sikit nampak. Okay, agak action. Okay, Assalamualaikum. Selamat pagi dan salam sejahtera. Okay, hari ni konten kita simple. Aku nak tunjuk macam mana cara kita nak ikat benang pada GI pipe dan cara untuk menjimatkan white tape. Okay kan, boleh kan? Okay kan? Okay, benang ni kan? Kalau ni aku panggil benang bola. Okay, benang bola. Biasa kalau ni sebab kita guna benang ni sebab sistem postil ni dia bertekanan bertekanan, jadi kita kena guna benang lah. Kita ikat dekat benang pipe ni. Okay, kita ikat ikut dia punya saluran geng kan. Ikut saluran dia. Dan okey, satu round Okey. Round ni round kedua Okey, dua round cukup geng. Lepas tu geng kita tak guna gam geng. Sebab untuk masa akan datang kalau pipe ni karat atau bocor ke, kita nak tukar, kalau kita guna gam agak sukar untuk kita buka jadi kita menggunakan cat. Cat ni dia bekerja sebagai gam kita sapu, kita basahkan je benang. Lepas tu kita take. Jadi dekat sini kita dapat menjimatkan, bukan saja mengelakkan daripada kebocoran benang ni, kita juga dapat menjimatkan tape. Jadi tape tak perlu banyak geng. Okay. Tape mengikut korang punya ni lah. Agak-agak kau rasa tak bocor lah. Lepas tu korang kena sapu lagi ikat. Okay. Lepas tu baru ikat soket atau elbow Okay, confirm 100% tak bocor geng. Okay, lepas tu ikat lah guna gastong yang guna tangan. Okay kan? Sekejap lagi aku akan tunjuk lah macam mana kita naikkan 2 inci pipe ni dekat bracket yang video yang lepas. Yang aku buat bracket tu, aku akan tunjuk macam mana cara kita naikkan. Okay, ni sekejap lagi kita akan tunjuk cara macam mana kita nak naikkan pipe. Kita tengah tunggu Fadi buat bracket lah. Cuaca agak ni boleh agak pula. Boleh tahan dia mudah-mudahan hari ni tak hujan semalam dengan 2 hari lepas hujan, jadi kita ada kendala lah sikit. Jadi hari ni mudah-mudahan tak hujan Okey gang, sekarang kita dah nak start naik pipe. Okay, kita menggunakan tangga gang naik pipe. Sebab projek ni pun pipe nya tak banyak, dalam 10 batang ke 12 batang je. Kalau lebih daripada kuantiti tersebut, mungkin kita pakai crane atau skylift lah. Okey, Mat? Okay gang, bismillah.